Hello semua, apa khabar? Selamat datang semula ke channel QuantX Trading Research. Kawan-kawan, Jumaat lepas pasaran kewangan global betul-betul melalui satu pembersihan besar-besaran. So, saham Amerika jatuh teruk, Bitcoin pula runtuh macam nak rebah. Lebih 100,000 pelabur terus kena liquidate, hampir 300 juta dolar lesap dalam satu malam. Market langsung tak bagi peluang nak lari. Dan yang buat keadaan jadi lagi seram, risiko dunia sebenar pun naik serentak, serangan pengganas berlaku di Australia. Sekarang ni, dunia bukan lagi soal boleh buat untung atau tak, tapi aset kita ni boleh selamat atau tidak. Tapi peliknya, masa semua orang panik, ada satu aset yang senyap-senyap tengah menuju ke paras tertinggi dalam sejarah. Ramai sangka aset ni dah naik habis. Tapi korang tahu tak, Wall Street sebenarnya bagi jawapan yang bertentangan. Kalau saya cakap kali ni, buy market sebenar mungkin bukan di saham US dan bukan juga di kripto. Korang percaya tak? Kalau korang tak nak jadi orang yang hanyut masa kejatuhan besar seterusnya, video ni wajib tengok sampai habis. Dan macam biasa, saya juga nak jemput korang join komuniti emas dan forex saya. Setiap hari ada live analisis dan perkongsian strategi. Kita bincang sama-sama, belajar sama-sama dan sama-sama cari peluang buat duit dalam market. Okey, jom kita mula. Minggu lepas, memang terlalu banyak benda besar berlaku di seluruh dunia. Pertama sekali, dari sudut pasaran kewangan, saham Amerika alami kejatuhan besar secara serentak. Bukan jenis turun sikit-sikit untuk share market, tapi jatuh sebab emosi pelabur betul-betul hilang kawalan. Lepas tu, Bitcoin pula lagi teruk. Pergerakan dia memang boleh digambarkan sebagai jatuh kayu runtuh. Dalam masa singkat, harga tembus satu demi satu paras support penting. Leverage trader kena buka lapis demi lapis. Dan lebih 100,000 pelabur di seluruh dunia terus kena liquidate, duit mereka terus dibersihkan keluar dari market. Pada masa yang sama, berlaku serangan pengganas serius di Sydney, Australia. Lebih 10 nyawa tak berdosa terkorban dalam masa singkat. Kalau korang perasan, ada satu persamaan yang menakutkan sama ada pasaran kewangan atau dunia sebenar. Emosi takut sedang merebak dengan sangat cepat. Ini bukan lagi masalah satu pasaran saja. Risiko sekarang meletup serentak dalam banyak aset. Tanda jelas bahawa duit global sedang berunduk dan market masuk fasa yang sangat tak menentu. Dan yang buat saya lagi risau, dunia sebenar pun tunjuk tanda sama. Sebab tu sekarang, isu sebenar bukan lagi market mana turun berapa peratus, tapi dunia sedang masuk fasa tegang, sensitif dan penuh ketidaktentuan secara serentak. Sekarang, jom kita tengok sendiri betapa teruknya kejatuhan Bitcoin kali ni. Dalam masa 2 hari saja, Bitcoin jatuh secara mendadak. Harga dari sekitar 92,000 USD terus pecah paras psikologi 90,000 USD. Lepas tu terus jatuh lagi sampai sekitar 87,000 emas 100 USD. Sepanjang kejatuhan tu hampir tak ada rebound yang betul-betul kuat, jatuh lebih 5%. Dan yang penting, jatuh dengan volume besar. Korang kena tahu, 90,000 USD ni bukan harga biasa-biasa. Ini adalah garisan pertahanan mental untuk ramai trader long dan juga kawasan yang paling padat dengan duit leverage. Bila paras ni ditembusi, kesan dia cuma satu, jatuh berantai, pijak memijak. Siapa lambat sikit, memang tak sempat buat apa-apa. Dan yang betul-betul seram ialah data yang keluar selepas tu. Dalam tempoh 24 jam saja, hujung minggu lepas, seramai 116,038 pelabur di seluruh dunia kena liquidate secara paksa. Bukan jenis cut loss sendiri tau. Ini jenis tak sempat bernafas, sistem terus posisi tutup automatik. Dalam satu hari saja, jumlah duit yang lesap mencecah 294 juta dolar, hampir 300 juta USD hilang begitu saja ditelan market sekelip mata. Sebab tu, sekarang ni kawan-kawan yang masih pegang Bitcoin kena betul-betul tenangkan diri dan tanya satu soalan penting. Buy market kripto ni betul-betul masih hidup ke? Atau sebenarnya kita dah sampai penghujung fasa sementara? Dan yang paling penting, kejatuhan kali ni bukan berlaku dalam kripto sahaja. Kalau setakat kripto je jatuh, kita boleh kata market terlalu panas atau duit
duit tengah pusing ke tempat lain. Tapi masalahnya sekarang, saham Amerika pun mula lemah. Memang betul, pasaran saham US tak jatuh seteruk Bitcoin. Tak ada gaya runtuh mendadak. Tapi signal yang dia bagi tu jelas dan tak boleh buat-buat tak nampak. Tengok je apa jadi hari Jumaat lepas. 3 indeks utama saham US semua tutup merah. Nasdaq 100 jatuh 1.91% dalam sehari, hampir 2%. Dan untuk saham teknologi yang valuation dah tinggi, itu memang sakit. S&P 500 pun sama, turun 1.07%. Korang kena tahu, Nasdaq 100 ni mewakili syarikat teknologi paling teras di dunia, valuation paling tinggi dan yang paling sensitif dengan aliran duit. Manakala S&P 500 pula boleh dianggap sebagai termometer untuk keseluruhan aset berisiko di Amerika. Bila dua-dua indeks ni jatuh serentak, arah yang sama dan berlaku dekat kawasan harga tinggi, biasanya maksud dia satu je, duit sedang menilai semula risiko. Dan sejarah dah banyak kali tunjukkan, bila market kripto jatuh dulu dengan ganas, lepas tu saham US mula lemah, selalunya bukan kebetulan. Sejujurnya saya cakap, tengok nilai aset sendiri susut sikit demi sikit ni memang boleh buat orang hampir tumbang. Lagi-lagi bila cash flow ketat, tekanan mental tu memang berat. Saya faham sangat perasaan risau, cemas dengan tak pasti tu. Sebenarnya dalam video yang saya keluarkan minggu lepas, saya ada kongsi satu pandangan yang agak berbeza. Saya cakap pasal penurunan kadar faedah FED dan polisi QE yang ibarat cetak duit secara senyap. Saya kata dua benda ni akan bentangkan laluan emas untuk emas dan perak. Bila saya cakap macam tu, memang ada yang terus persoalkan. Ada juga yang rasa saya lawan arus. Tak apa, saya faham. Setiap pandangan pasti ada pro dan kontra. Tapi saya nak tekankan satu benda, saya yakin yang betul-betul dengar dengan terbuka akan faham inti sebenar yang saya nak sampaikan. Dan yang paling penting, bila dunia masuk fasa penuh ketidaktentuan dan ketakutan, apa sebenarnya aset yang paling kita percaya? Bukan saham Amerika, bukan Bitcoin dan juga bukan dolar. Jawapannya cuma satu, iaitu emas dan perak. Dua aset ni adalah pelindung kekayaan sebenar. Dalam ribut besar, inilah benteng paling kukuh. Masa keadaan tak menentu, orang sanggup pegang emas dan perak untuk jaga pertahanan terakhir harta. Sekarang ni mesti ada yang tanya, emas dah tembus 4300 USD 1 ounce. Ini tanda nak jatuh besar ke? Atau maksimum setakat 4350 USD? Saya jawab dengan dua perkataan saja. Belum tentu. Hakikatnya sekarang, harga emas tengah rapat menghampiri paras sejarah yang semua orang tunggu, 381 USD 1 ounce. Yang lebih penting, emas sedang bersedia untuk mencatat antara penutupan paling kuat dalam sejarah. Kalau kita tengok sekarang, harga emas dah buat paras tertinggi dalam 7 minggu dan berdiri kukuh atas 4300 USD. Ini bukan sekadar nombor cantik, ini paras psikologi penting dan juga harga bersejarah. Walaupun kalau dibandingkan dengan rekod tertinggi 20 Oktober pada 4381 USD 1 ounce, harga emas masih ada sikit jarak. Tapi momentum kenaikan kali ni bukan naik suka-suka. Ini bukan jenis naik sekejap lepas tu padam. Trend dia jelas dan berterusan. Untuk jangka pendek, pemungkin yang tolak harga emas naik sebenarnya masih tengah membara. Yang paling penting, market secara umum menjangkakan Fed masih ada ruang untuk terus potong kadar faedah. Tambah pula dengan ketegangan geopolitik global yang belum reda, permintaan untuk aset selamat masih tinggi. Sebab tu, emas terus jadi pilihan utama sebagai tempat berlindung. Ringkasnya, asas yang sokong kenaikan emas masih sangat kukuh untuk jangka pendek. Dan setakat hari ini, harga emas sejak awal tahun dah naik lebih 60%. Ini bukan angka kecil, ini adalah kenaikan tahunan paling kuat sejak tahun 1979. Menariknya, pandangan bank-bank besar pun hampir sama. Kebanyakannya jangka trend kenaikan emas ni akan bersambung sampai tahun depan.
Contohnya, Goldman Sachs dah naikkan sasaran harga emas ke sekitar 4900 USD 1 ounce menjelang hujung 2026. Bank of America pun lebih berani. Mereka jangka emas boleh cecah 5000 USD 1 ounce. Sejujurnya saya cakap, bila Goldman Sachs dan Bank of America buat move macam ni, ini bukan main-main. Kita semua tahu ini antara institusi kewangan paling besar dan berpengaruh di dunia. Bila satu demi satu kenaikan target emas, itu bagi signal yang sangat jelas. Signal apa? Signal dia mudah. Emas masih dalam bull market. Dan yang paling penting, kenaikan emas ni tak pernah terhenti walaupun ada berita negatif. Ini bukan rela pendek yang cepat habis, tapi trend besar yang berpotensi bergerak naik dengan stabil untuk jangka masa panjang. Walaupun Fed tunjuk tahun depan mungkin cuma satu kali saja potong kadar faedah, tapi USD langsung tak nampak nak berpatah balik. Sebaliknya, dolar terus melemah perlahan-lahan. Kalau korang tengok sekarang, indeks dolar DXY tengah jatuh dengan laju. Siap pecah paras penting 98.4 dan kini berada hampir pada paras terendah dalam 8 minggu. Kalau ikut momentum sekarang, USD berpotensi jatuh untuk minggu keempat berturut-turut. Dan untuk emas, ini memang berita sangat baik. Sebab bila dolar lemah, kes untuk pembeli luar negara beli emas jadi jauh lebih murah. Bila harga nampak murah, permintaan naik. Dan secara semula jadi, harga emas pun terdorong naik. Selain faktor Fed dan USD, kenaikan emas juga banyak disokong oleh ketidaktentuan geopolitik yang makin memuncak. Contoh paling dekat, rundingan damai Rusia-Ukraine yang diterajui Amerika bergerak sangat perlahan. Presiden Amerika, Trump, pun nampak semakin tak puas hati dengan kebuntuan itu. Malah ada kemungkinan dia tak hadir ke mesyuarat penting di Eropah hujung minggu ni. Bila politik jadi tak menentu, emosi risiko dalam market terus melonjak, tambah pula dengan insiden keganasan seperti serangan di Sydney. Ketakutan global makin merebak. Semua ni akhirnya tolak satu benda saja, permintaan terhadap emas sebagai aset perlindungan. Kalau kita tengok dari sudut teknikal pula, harga emas dah berjaya menebusi zon sideways sekitar 4250 USD 1 ounce, kawasan yang sebelum ni asyik menahan harga daripada naik. Sekarang emas dah berdiri kukuh di atas moving average penting, mengukuhkan lagi trend menaik keseluruhan. Seterusnya, pasaran tengah fokus pada satu halangan utama, rekod tertinggi sejarah di 4381 USD 1 ounce. Kalau harga berjaya break dengan yakin kawasan 4370 hingga 4381 USD, peluang untuk cipta rekod baru sangat cerah. Dan momentum kenaikan emas boleh bersambung dengan lebih kuat. Kalau korang sempat tengok video yang saya upload minggu lepas hari Jumaat, korang mesti perasan emas dah naik sampai 4350 USD 1 ounce. Kalau ikut video minggu lepas, saya dah bagi target kedua 4350 USD 1 ounce dan target pertama pula 4325 USD 1 ounce. Buat kawan-kawan yang sempat catch peluang emas kali ni, tanyalah. Yang tak sempat pula, jangan risau. Trend emas masih kuat, peluang masih ada. Kita cuma kena tunggu masa je. Okey, lepas cakap banyak-banyak ni, kita masuk ke bahagian paling penting kat video ni, analisis trend harga emas jangka pendek terkini. Kalau tengok pada graf M30 spot hari ni, struktur harga emas masih condong ke bullish dan target seterusnya 4380 USD 1 ounce. Secara keseluruhan, struktur bullish emas masih kekal utuh dan level pembahagi antara bullish and bearish pada 4302 USD. Selagi harga emas stabil di atas 4302 USD, struktur bullish masih lengkap dan momentum naik masih ada. Target pertama yang perlu diperhatikan ialah 4358 USD. Ini adalah resisten paling penting jangka pendek. Kalau harga berjaya breakout dengan volume tinggi dan stabil di atas level ni, peluang untuk harga naik lebih tinggi terbuka dan target kedua boleh capai 4380 USD.
Tetapi kalau harga jatuh bawah 4302 USD, kena hati-hati sikit. Ritme bullish jangka pendek mungkin terganggu dan pasaran berpotensi masuk fasa correction atau sideways. Level support pertama kalau ada penurunan ialah 4283 USD. Kalau correction terus meluas, support penting kedua ialah 4262 USD. Sini adalah zon pertahanan yang sangat kritikal.